seorang usahawan ini kerugian hampir 3 juta ringgit bukan sebab bisnes dia jatuh, tapi sebab 3/4 pecah masuk rumah. Angkut peti besi hampir 100 kg berisi emas dan wang tunai di Hulu Kelang. Benda ini buat saya terdiam lama sebenarnya tuan-puan. Sebab realiti yang orang selalu terlepas pandang, ramai orang fikir emas fizikal ini paling selamat sebenarnya. Pegang sendiri dan simpan sendiri. Betul, tapi tak lengkap sebenarnya tuan-puan. Bila emas ni duduk dalam rumah, risiko dia ni bukannya harga turun semata-mata. Risiko dia adalah keselamatan fizikal itu sendiri. Rumah boleh diintip, rutin boleh diperhatikan, maklumat kita boleh bocor kadang-kadang tu tanpa kita sedar pun. Dan bila jadinya rompakan, dia tak ambil pun sikit-sikit, dia akan ambil semua. Masalah sebenar bukannya emas itu sendiri. Masalah sebenar ialah kita campur dua benda berbeza ini, iaitu aset bernilai tinggi dan tempat simpan yang tidak direka untuk lindung aset bernilai tinggi. Tuan-puan, rumah dicipta untuk kita tinggal, bukan untuk simpan kekayaan berjuta ringgit. Bila krisis berlaku, orang baru sedar 3 benda ini.